kawan-kawan. Kuih bahulu rendah sediakan. Tatkala penat, terasa nikmat. Bicara buku saya sajikan, agar manfaat di hati tersemat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azhar Safina binti Khalid, seorang murid tahun 3 dari Sekolah Kebangsaan Sungai Petai, Alor Gajah, Melaka. Kod sekolah saya ialah MBA 0027. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada saya. Buku yang bertajuk Penulis Jalanan ini ditulis oleh Temel Abdullah dan diterbitkan oleh Iman Publication Sedin Berhad pada April 2017. Buku ini mempunyai 257 halaman dan terdiri daripada 23 bab yang padat dengan kisah menarik serta pengajaran yang berharga. Mari saya kongsikan serba sedikit kisah yang terdapat dalam buku ini. Buku ini mengisahkan tentang cabaran seorang pemuda yang bernama Iskandar yang belajar di luar negara tanpa menerima tajaan daripada mana-mana pihak. Pada tahun akhir pengajian, beliau terpaksa bekerja sebagai penulis jalanan untuk menampung pengajiannya di sana. Belajar di negara orang dan dalam masa yang sama bekerja bukan satu perkara yang mudah untuk dilakukan. Iskandar berazam ingin mendapat ijazah kelas pertama, manakala rakannya Ahmad yang kurang berkeyakinan. Ahmad juga pernah menyatakan hasrat untuk tidak meneruskan pengajian di situ. Iskandar sebagai seorang sahabat sentiasa memberikan nasihat kepada Ahmad untuk bekerja di luar negara. Tugasan demi tugasan, akhirnya banyak yang dilakukan oleh mereka. Iskandar berusaha mendapat markah yang terbaik agar layak mendapat ijazah kelas pertama. Namun, terdapat satu tugasan Iskandar yang markahnya di luar jangkaan. Ahmad berperanan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada Iskandar. Manusia merancang, Tuhan yang menentukan. Akhirnya, manusia merancang, Tuhan yang menentukan. Itulah yang terjadi pada Iskandar itulah yang terjadi pada Iskandar yang berhasrat untuk mendapat kelas ijazah pertama, sebaliknya menjadi milik Ahmad. Ahmad yang berhasrat bekerja di luar negara, sebaliknya menjadi milik Iskandar. Rakan-rakan, banyak nilai murni yang dapat kita pelajari daripada kisah ini. Pertama, pentingnya mempunyai sahabat sejati yang sentiasa memberikan sokongan, dorongan dan motivasi dalam perjalanan hidup kita. Kedua, menetapkan matlamat yang tinggi serta berusaha gigih adalah kunci kejayaan. Ketiga, kepercayaan kepada rezeki yang telah ditentukan oleh Allah sangat penting jika sesuatu yang kita impikan tidak tercapai. Percayalah bahawa ada hikmah di sebaliknya. Akhir sekali, kisah ini mengajar kita untuk berdikari dalam mengejar ilmu dan menyedari betapa pentingnya bersyukur dengan sikap peluang yang diberikan. Namun, di sebalik kehebatan isi kandungan buku ini, terdapat satu kelemahan yang saya perhatikan. Reka bentuk kulit ini kurang menarik dengan pilihan warna yang agak suram, yang mungkin kurang memberi daya tarikan kepada pembaca muda. Jika grafik dan warna yang lebih menarik digunakan, ia pasti dapat memikat lebih ramai pembaca untuk menikmati kisah penuh inspirasi ini. Secara keseluruhannya, Penulis Jalanan ini adalah sebuah buku yang luar biasa dan memberikan impak mendalam kepada pembacanya. Saya amat mengesyorkan buku ini kepada sesiapa yang mencari kisah motivasi yang penuh dengan inspirasi dan pengajaran kehidupan. Sekian sahaja pengkongsian saya. Semoga kita terus mencintai ilmu dan menjadikan membaca sebagai amalan harian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.